you okay? Okay, no problem. Hey. Oh, nice. Oh, nice. And then you hug. And then you hug, you kiss. Whoa. Yeah. Okay, I take a lot of photo. Thank you so much. No problem. Congratulations. Thank you. Till I saw the sun. You don't know why I didn't come. Left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy. But I'll be a bag of bones driving down the road alone. Dah sampai Istanbul, first time. Excited. Kena panic attack tadi kat atas. Tak tahulah sebab macam-macam kot fikir. Nanti kita sambung. Excited sangat. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time my love will much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time I'll Okay, thank you very much. Nice to meet you. I am Errol. Hello. Sorry. I'm sorry. Hello. Hello, sir. What do you name? Errol. E-R-O-L. Thank you. You, tapi babysit tu mesti ada kasih. Mungkin ada orang baby kat dia letak kan. So, this time not open. Not open. I think About 10 about o'clock. 10 or maximum 11. Yeah, so Today is Saturday, yes. okay. Yeah. Later I can Yes. go. Thank For you. your it's better, okay? Thank you. Doesn't matter, but one of you. Yeah. I'm just gonna write for one, and the other gonna be empty. Yeah. Okay.
Side stand. Turunkan. Okay, lagi naik. Dia rendah. Dia rendah cepat. Tayar 19. Yang penting orang tua ni dulu. Tinggi. Tidur malam tak lena, memikirkan esoknya, berdebar rasa hari akan tiba kembarang. Panaskanlah enjinnya, deruan angin terasa, destinasi tak penting karena kita bersama. Belut TV menjanjikan tawamu. Belut TV menyerikan malammu. Belut TV mengimpikan cintamu seronok. Panaskanlah enjinnya, deruan angin terasa, destinasi tak penting karena kita bersama. Belut TV menjanjikan tawamu. Belut TV menyerikan malammu. Belut TV mengimpikan cintamu seronok. Rasanya macam okey. Jamnya tak teruk sangat. Cuma dia punya debaran pakai GSA ni masih lagi dapat GSA lah. Aduh, dalam benda aku nak motor kecil, GSA dia paling besar. Tapi sedap. Pokoknya sedap GSA ni. Alhamdulillah lah. Boleh handle kaki sampai. Kesimpulannya sejuk lah. Dah lah, glove tak boleh masuk jari. Nasib baik ada heated grip kan. Hui, cuma bubak. Mencabar lah kan. Dia punya bawa kereta tu lain macam. Bagi sini terus kona. Tergeyau duduk belakang. KL beradab sikit lah kot katanya. Pemanduan hari ini mungkin kerana jentera baru lah, jadi belum kuasai. Brek depan terlalu makan, brek belakang lapar, kelang kabut lah. Mungkin dalam beberapa jam lagi mungkin dah kuasai jentera, should be okay lah. Tadi dah alhamdulillah okay lah. Kalau bilang trafik sebenarnya dari kemarin dan daripada Bangkok biasa. Your honor, please, gotta believe what I say. What I would tell happened just the other day. I must confess, cause I had about enough. I need your help, gonna make this tearing stop. Baby, I swear I tell the truth about all the things you used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, I'll chasing over. Here we go. 1 for the money and the free ride, 2 for the lie that you denied. Alright, 3 for the calls you've been making, 4 for the times you've been faking. Alright, I rest my case. You'll understand with your back against the wall, nowhere to run and nobody you can call. Oh no, I just can't wait. Now the case is open wide. You try to pray, but the jury will decide. Baby, I swear I tell the truth about all the things you used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling
for the money and the free ride, it 2 for the light that you deny. Alright, alright. 3 for the call you've been making it. 4 for the time you've been faking. Alright, alright. I rest my baby, I swear I tell the truth about all the things you used to do. And if you thought you had me fooled, telling you now I'm chasing over you. Oh baby, 1 for the money and the free ride, it 2 for the light that you deny. Alright, alright. 3 for the call you've been making it. 4 for the time you've been faking. Alright, alright. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore. A dream will take us to the sea forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of ours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close the window, calm the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Learn how to pretend. Once a story's told, you can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind and hold me dear, oh, hold me dear. Close the window, calm the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. All's forgotten now.
Daripada isi minyak tadi? Tak pakai? Ya Allah. Habis nak cepat. Kenapa? Biarlah. Tapi yang dekat tempat simen tadi suhu 8. Mana cab jumpa road tu kan? Survey. Survey. Cantik lah tengah sunset semua tadi. Tapi sayang betul tengah sunset, bateri habis dah. Iya ke? Alamak. Pasal tak sempat nak tukar. Bateri, seberang. Terima kasih. Hi. And the restaurant close 11 p.m. Okay. Yes, and the spa area is the L floor, is the same floor, and the entrance is here, over there. And your area is free, but I'm sorry. No problem. Can you massage? Oh, extra. massage. Yes, Extra. massage is the extra, but the area is free. Ada massage. Itu enggak kebiasaan. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Turkish breakfast. Okay, jom. Bukan. Oh, tadi kamu Saya terkurung yang dekat sebelum naik stadium. Oh ya, yang hotel yang ada keluar gitu kan. Okey. Pintu tu kan boleh keluar, tapi nak masuk sebab dia time dia kan ni. Ji, tolong buka pintu je. Pintu mana pula? Bila nak cornering, bila kita cuba semalam cuba turun sikit kan, rasa macam swing. Memang gitu ya? Motoring. Semalam kan ada sikit yang kita yang tak cakap abang ada umpang semalam. Dah tak pakai globe. Alamak jalan sudah bateri habis nak tengok. Tapi dia ada dia ada swing sikit. Kalau nak sedap sikit, tukar kepada mode tu kepada dynamic. Oh, dia lebih keras kan? Lebih keras. Okey, tadi ini road. Okey. Pelakon kena ni ya. Bila nak buka jalan pergi tu nak kena buka baru ni. Tu kadang-kadang lambat sikit tu. Abang motor lampu tu Dia jauh sangat. Jauh. Kalau jauh, kelas dia boleh itulah dia unlock dari kita. Istanbul bandaraya yang paling padat penduduk di dunia. 0 darjah Celsius. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. The love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I'd always will. My mind's made up by the way that I feel. Where there's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Oh, yes, I do. You gave your promise to me, and I give mine to you.
Sudah. Apa barang? Depan. Bapak lu kampung Romania aja. Cepat. Very cool. Saya cakap Turki. Dia kata depan ni nanti ada restoran sedap. Sejuk. First flight in my life lah, sejuk. So very nice, thank you. Alhamdulillah. Oh, saya masa jari tu bukan cucuk ke dekat. Dia dah macam nak gigit dah. Ni relax ni. Aku takut kena. Takut makan babi ni. Betul. Dia makan babi hutan ni. Dia kalau makan babi hutan gemuk macam babi hutan. Dia ni jari semua. Berapa je cuaca? Kosong tu kan. Tadi waktu kita jalan -3, tapi dah lepas kita berhenti tadi sebentar, maju udah kembali pada hampir 0 lah. Masih belum dingin lagi bang. Kanina. Hikari ga 閉じるように会えない人がまた増えても大人になれなかったそれを誰にも言えないでいる素敵なものを大事なものを抱えきれないくらいにもらったのに指先で雲をなぞって僕にはもう見えないもの描く君にかける言葉があるとしても僕にはとても探せないだろう頼んだ覚えはなくても守られてきたことは知ってる自分じゃできやしないけど君には優しくあれと願い祈る似合ってなんかいなくて何もかも足りないのに投げ出し方もわかんなくてここにいるハリボテに書いた虹でも手垢にまみれたバトンでも何か一つ渡せるものが見つけられたら少しは胸を張れるだろう Seram tak tadi? Seram sejuk. Seram sejuk. Sejuk. Kau ajar. Ni panas ni. Special. Nice, special. Can open this? Tengok tu. Water. It's okay. Sejuk, tak tahan, tapi view cantik. Rasanya kalau tak ada cover tu lagi cantik. Alhamdulillah lah. New experience. Ambil video. Eşime göndereceğim video. Eşime yüzük. Hello. Okay, jom. Benjamin, thank you very much. Syukran. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. Let the good times roll. Let the good times roll. I want these words to make things right, but it's wrong to make the words come to life. Who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One night and one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so great. Here tastes like you, only sweeter.
Nereye gidiyoruz böyle? Cemal bizi de çek. Ben bunlar TikTok'ta. TikTok hesabınız var mı? Taliban bu Taliban. O Taliban. 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 Malezya. Yaş nasıl? Yaş. What? Siz Müslüm? Muslim. Aa, selamun aleyküm. Müslüman. Maşallah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sende o şey hiç yok mu bakalım? Siz var ya. Bunlar Ben adam asıl bunlar Müslüm no English. 63. 65. Bu da Pakistan bu. 6. 70. 63. 72. 63. Ha, 63. 1 2 3 4 5 6. 6 62. 62. Aramızda 10 yaş var. You? 52. 53 10 de. eksi. Oh. 53. 5. 53. 53. Ah, 53. I'm your brother. Yes. Big brother. Ah, Big brother. 10 years brother. Yes. Seninle 1 kilometre koşalım, seni geçerim. Marathon. Oh, marathon. You ben. Seni geçerim. Oh, I baton. No, marathon. Gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. Who does he think he is? Better put your fingers back to the keys. One night and one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so great. He tastes like you, only sweeter. One night, yeah, and one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories. See, he tastes like you, only sweeter. Looking forward to the future, but my eyesight is going bad. And this crystal ball, well, it's always cloudy except for when you look into the past. One night stand. One night and one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so great. He tastes like you, only sweeter. One night, yeah, and one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories. See, he tastes like you, only sweeter. I only think in the form of crunching numbers in hotel rooms, collecting page 6 lovers. Get me out of my mind, get you out of those clothes. I'm a liner away from getting you into the mud. One night and one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so great. He tastes like you, only sweeter. One night, yeah, and one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories. See, he tastes like you, only sweeter. Tastes like you, only sweeter. Sempurna. Kau coba. Saya tak rokok. Okay. Rugi dong, 4 sehat 5 sempurna dong. Dari mana, Mas? Saya dari Solo, tak sampai 1 kilometer. Sayang saya tak punya helmet lah. Kalau Enggak masalah, santai aja. Udah berapa lama Mas kesini? Saya sudah 6 tahun baru selesai. Alhamdulillah. Kapan berangkat pulang? Saya belum tahu lagi lah. Tunggu diploma. Lanjut belajar? Saya doktor. Oh, alhamdulillah. S3.
Jalan kaki tak sampai 1 kilometer. Tak sampai 1 kilometer. Kalau nak Nama kedainya? namanya Hak Athlete Mac. Kalau tak tahu ikut saya. Tak apa, baru sampai. Baru nyampe bang. Baru sampai. Baru nyampe. Sewa motor kah ini? Iya. Terbaik guys. Wow. Muat kali. Saya bagi sayang kan ding hotel ni. Oh. Apa barang pakai kasut? Kita kan orang Istanbul memang pakai kasut. Bapak orang apa? Orang Jepang. Oh, Jepang memang tak pakai kasut ya? Selipar Jepun. Selipar Jepun. Ini aduh. Halo. Tadi ada orang kelang kabut, dia takut tak boleh balik, kunci dia kelang kabut tertinggal. Bukan tertinggal. Dia masuk dalam poket tapi tak jumpa sebabnya tercelah duit. Jadi dia kelang kabut. Saya tak boleh balik dah. Saya tak boleh balik dah. Ini dolar. Kan. Kan banyak. Yalah, idola kunci lah. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you again. When I see you again. I've been in the Philippines, Indonesia. One time I visit airport for the exit visa in Malaysia for 2 days. We met with somebody here from Malaysia. I live here in Konya. I was been teacher at university. I speak English, French, Italian. I teach modern language. We have textile fabric. Very, very good, delicious food, fırın kebab. I have a friend. He is owner of the restaurant, the best one. You can have very good price for you because he is my friend. You take me? Really? Yeah. Wow. For Malaysian television, I will be president next time. Inshallah. Amin. I hope. I hope so. Kan, minit lah. Hari ini, take home photo adalah wallpaper komputer. Depan mata, hamparan seluas-luasnya, secantik-cantiknya dengan pancaran cahaya matahari. Cuma hari ini kita masuk alam bunian dan keluar alam bunian berulang kali. Makanya dinginnya luar binasa hari ini. Kita juga kesempatan ketemu dengan warga tempatan yang memberikan kita minuman panas. What the best food? Sangat interesting. First kali pertama, lewati Black Ice. Yang paling best, tempat serapan, boleh merokok. Itu yang bilang tadi, kalau abang nak jalan lagi 300 pun, masih sanggup lagi lah. Lanjut, gitu aja. Are you guys in Istanbul? 600 kilometers from Istanbul. The name is Konya. Konya. Yeah. It look like Dia macam adik kepada Kenya. Kenya. Later ibu show the signboard Konya. Haji, say hi Haji. Mana Kak Ina? Echa siap lah.
Ica belum. Bagi saya selepas balik Laos tu memang tak heran sangat lah kan. Tapi dia punya sejuk, ya Allah. Tadi negatif 2 kan. Lepas tu dia nak pergi ketiga, dia klip. Pemandangan cantik. Walaupun padang kan. Pemandangan sangat cantik. Tapi kabus tu potong steam lah. 1 lebih ada lagi. Habis nak keluar buat apa? Haji aku sampai krem-krem. Kalau sendiri memang tak pergi lagi. Macam tu kan. Untan Solok mana tak tahu. Tahu-tahu sampai Konya. Oh cantik bandar ni. Dengan masjid 2. Allahuakbar. Thank you Kak. Hari ni best. Kita tengah-tengah ladang apa semua tu, kabus apa. Tengah hari pun ada lagi Kap. Tapi bila nampak matahari tu, ya Allah syukurnya. Nampak view semua cantik. Alhamdulillah. Thank you Kap. Hari ni seronok. Sini memang heavy smokers lah. Haji Jamal dah boleh jadi orang Turki lah tu. Dia kata mana-mana pun boleh hisap rokok. Seronok. Alhamdulillah. Seronok sini boleh hisap rokok. Rokok je boleh hisap rokok merata sini kan? Sepah dia kata, Haji merokok. Itu pasal lah. Tak kisah kat mana? Jom. Tadi apa saja ni? Dia cepat kena berita banyak. Kita banyak apa? Banyak alat nak cepat. Tak apa dah. Nak main nak. Mainan besar. Biar mana aja, biar. Lamb kebab. Lamb kebab, yes. Oven kebab, special Konya. Oven. This gram-gram pork. Lupa kena tarik. Maka aku nampak tak tarik. Ambil ubat. Makan. Kap yang order. Tadi jumpa siapa? Tadi saya jumpa sepupu saya. Dia belajar dekat ada Mahat Hafiz Islamania Malaysia. Bila dia orang dah habis belajar dekat Malaysia tu, dia sambung dekat Turki. Ada orang sponsor lah. Saya tak tahu Cap nak pergi Konya. Kita tahu dia kat Konya. Lepas tu tadi kita orang terus call mak dia. Lepas tu mak cakap ada 5 km je. Dia dah sampai kan. Takkan kita tak kesal ni, rasa guilty pula. Lawa ya, tengok. Dia punya dekat Malaysia. Tengok kan. Apa? Benda apa? Mahat tu, tempat adik sepupu belajar tu. Batu rakit kat Terengganu tu menggigil weh kat atas motor. Tadi ni? Ya, lepas ini je. Tak, bukan ni. Pagi tadi. Oh, pagi tadi. Dia pilih yang salah satu. Biru, gambar. Video. Dia tengok dia merasa semua. Bangun. Bangun semua. Terima kasih Abang Hafiz. Terima kasih Abang Hafiz. Sama-sama. Umur, murah rezeki, tambah handsome. Ni, ni. What is that? Thank you. Turkish delight. Oh. Syukran. One, two, three. Okay. One wife is good. Okay. Two wife, 2, 3, 4. Horrible. Nak turun pun memang tak berani turun dah. Dengan orang tua ni ada kat belakang. Jatuh ni. Tengok Abang Haji boleh senyum-senyum kat sini seorang-seorang. Oh, kau tutup cap yang ke depan lah. Cap tunggu kan. Yang kami sampai, saya tak nak juga mengalah. Dia nak ke tak nak? Tak nak, tak lah. Aku memang tak berani lah ni. Lala sekali dia so kereta lain boleh masuk kan Haji kan? Boleh. Aku tengok besar. Cuma dia kena ke depan sikit. Memang tak adalah aku nak turun tu. Mau aku golek kat situ je. Aku dah nak pakai hujung jari ni. Nak pakai macam mana? Dia boleh berbanding dengan gue. Kau jangan duduk belakang Ken. Tak bila-bila dia mati enjin. Sebab tu lah corner dia kena tong. Pasal ada sentiasa jatuh. Tong dia. Balut TV, sahabat selamanya. Kita takkan lupa.
Okey, jom. Jenis manisan, jadi sweet tea tu. Ya, manis macam Bang Pit. Pernah sayang itu pernah, pernah secinta itu pernah, pernah sedalam itu, tapi itu dulu sebelum ada hati lain. Pernah berjuang itu pernah, pernah terjatuh juga pernah, pernah bersama kita, tapi itu dulu pada akhirnya bisa juga. Aku tak kau anggap pada cerita, aku tak kau anggap pada derita, tapi kamu berlaku bagai pemilik ragaku, tapi aku letih juga. Lebih baik kita masing-masing. Terciptalah irama cinta ini hanyalah Cameraman tu, dedikasi. Salut Haji. Bang Pit. If you're there and you care and you listen very careful, darling, you'll hear my prayer. And if you hear loud and clear, you will get a million kisses from me. Somewhere, somehow, end of the night's a lonely time for you. Just listen to the words I gave to you. Let the song of hearts play one more time. Somewhere, Itulah kan. Ini kalau datang Turki ni, orang selalu dah pergi Istanbul, Bursa, Kapadokia kan. Tapi along the way tu, rupanya banyak tempat yang menarik. Yang kalau kita tak lalu memang tak tahu. Kalau kata Paisan, sinkhole. Tapi itulah cakap Paisan ni kena diskaun juga ni. Betul lah tu rasanya sinkhole. Sinkhole? Mana sing ada hole? Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. I ain't got many friends left to talk to. Nowhere to run when I'm in trouble. You know I'd do anything for you. Stay the night but keep it undercover. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Try to stop my hands from shaking, 'cause
Something in my mind's not making sense. It's been a while since we were all alone. I can hide away, I'm feeling. As you're leaving, please won't you close the door? And don't forget what I told you. Just 'cause you're right, it don't mean I'm wrong. Another shoulder to cry upon. I just wanna use your love tonight. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Kali ni Belut TV pertama kali kita jejak Turki. Kenapa kita pilih Turki untuk tahun 2025 ni? Sebab saya sendiri tertarik dengan Turki punya tourism, keunikan Kapadokia ni. Sekarang di sini kami berada ni, saya tengok dia nak macam padang pasir, tak macam padang pasir. Dia ada gunung-gunung dia yang cantik. Saya tak tahulah dia buat ke semula jadi ke. Kalau korang tengoklah kat belakang ni, macam ni lah, lubang tu dah macam rumah Flintstone. Benar ada, unik tau. Pernah ke korang tengok ni kat negara-negara lain? Tak tahulah, saya belum sampai. Kebetulan tahun ni bila kami buat, korang nak ke mana? Apa tempat yang korang nak pergi di Turki ni? Salah satu tempat yang nombor sebut Kapadokia ni. So bila sebut Kapadokia, kita pun plot lah jalan. Bagi Cap plot jalan, tengok mak dari Istanbul jauh juga, dekat 1000 km macam tu tau. So Cap pun customkan route tu, jadikan satu pengalaman yang menakjubkan. Kita berhenti kat satu masjid ni nak solat. Makcik ni rumah dia dekat macam atas sikit pegunungan, daif sikit lah rumah dia. Dia nampak saya masuk masa ambil wuduk. Lepas tu bila saya keluar ambil wuduk tu, dia panggil. Lepas tu saya pun macam tak apalah, pergilah. Dia kata dari mana? Saya kata dari Malaysia. Borak-borak dia macam, oh seronoknya tengok orang Malaysia kan. Yang saya pun seronok tengok dia sebenarnya. Dia tanya, lapar? Selalunya saya akan jawab, tak lapar. Tapi hari tu saya jawab, lapar. Dia pula dengan baiknya offer, mari pergi rumah saya makan. Saya kata, rumah kat mana? Dia tunjuk atas tu. Masya Allah, saya kata terharu saya jadinya. Sebab dalam keadaan yang daif macam tu pun, dia mampu untuk mengajak saya ni makan dekat rumah dia. Allah bagi saya tengok adab share rezeki dengan kita tu. Allah, saya kata saya tak sempat nak pergi makan. Saya kata sebab saya nak solat, lepas tu saya kena shoot ke hotel. Masa dah lambat, takut nanti gelap. Dia macam cakap, tak apa. Next time you datang, jumpa saya dekat sini, kita makan. Dia cakap, Allahu Akbar. Cantik kan? Sangat cantik. Saya sangat-sangat suka lah dengan orang-orang kat sini. Beramah dia tu. Mungkinlah tidak semua, tapi kebanyakan yang kami jumpa senyum apa semua. Malam tadi makan kat Konya lagi best. Tengah makan, halfway makan, agaknya tengok saya lahap ke. Dia boleh tambah lagi ayam tu bau betul-betul kat saya. Saya macam, alamak, dia peli saya ke apa ni? Diorang cuma cakap, tak apa Ji, makan je, rezeki kan. Tak tahulah rezeki yang datang ni. Saya cuma doa sebelum saya datang ke Turki ni, saya ni kurang sikit dengan makanan yang kering-kering tau. Pemudahkanlah saya ni makan. Apa-apa pun saya boleh makan je lah. Jangan saya jadi cerewet. Kita layan dulu tamu-tamu kita nak tengok sekeliling ni, kawasan ni. So kalau korang nak tengok, saksikan kejap lagi. Okay? Halas! Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal, kisah sejatiku. Sunset for hot air balloon. In sunset don't have hot air balloon. Only in sunrise. Only in the morning. This is only for photo shot. Haji macam duduk kat Malaysia tadi. Pasal aku nak ambil side lah. Tiba-tiba van keluar. Van keluar tu. Cik baiklah. Jet. Oh, van tu pun pandai lah. Dia tahu kita memang menggelabah kan. Kereta tepi tu pun undur. Okay, bye. Bye, thank you. Bapa bagi tahu ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilik besar-besar nak buat apa ni? Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I could have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Little things I could have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Tapi dia tak kumpul kat you tak apalah. Jarang lah. Tapi tengoklah nanti I cari awak Turki sini propose dengan I. Pun yang ada sayur ke. Jangan sayur-sayur sangat. Pesanan untuk Pak Ihsan? Kena datang sekali lagi lah Pak Ihsan. Kalau tak datang sini hari ni. Cantik sangat. Apa barang duduk rooftop. Subhanallah. Cantik sekali Kak. Tak pernah tengok pemandangan yang macam ni. Unik. Kat mana tak tahulah. Bukan macam kat dunia ni ha. Dengan batu-batu, dengan gua-gua semua ni. Rumah dalam gua apa semua. Dia punya formation. Dia punya batu-batu gua-gua ni. Pelik sangat. Tapi itulah ni kuasa Allah ni. Depan mata kita ni kan. Ya Allah. Allah Akbar. Cantik sangat Kak. Terima kasih. Akhirnya sampai juga saya ke Cappadocia. Tapi nak naik atas ni tadi curam tu dengan jalan sempit macam tu kan. Nasib baik tak sisih dengan kereta ke van ke apa kan. Tapi alhamdulillah sampai juga. Terima kasih Kak. Alhamdulillah, pada Allah telah dapat peluang untuk menikmati satu pemandangan yang sangat ajaib lah. Masya Allah, sangat ajaib. Macam mana kita ada bentuk stone yang cone ni macam usut. Lepas tu ada orang duduk dalam tu buat rumah lagi. Tak ada Cappadocia only. Semua orang kena ikut lah next time. Terima kasih Kak Gigi bawa kami sini. Allahu Akbar. Tempat ni cantik sangat korang. Tadi dah cakap dengan diorang. Tadi saya bawa tengok cliff tadi kat situ. Ya Allah, cantik sangat. Saya suruh diorang sebut Masya Allah, banyak-banyak. Subhanallah, banyak-banyak. Sebab tengok cantiknya sunset ni, tempat ni
ni saya rasa tak sobnya tengok sebab batu-batu ni depa pergi korek buat rumah, buat tingkap. Hotel malam ni pun kami duduk dalam batu tu juga. Saya tanya dia, "Hampa buat macam mana benda ni kan?" Dia kata, "Korek lah. Kalau korang tengok kat bawah tu, nampak tu bukit gunung ni korek. Lepas tu dah macam rumah Flintstone tu. Lepas tu saya tajam pula binatang tu. Macam busuk tu. Macam cakap tadi busuk. Saya kata busuk tak mana pula. Lepas tu datang si bapak kata jamban ke? Sebenarnya saya hidup tak pernah lagi jumpa tengok busuk ni. Saya tahu busuk yang kat pokok-pokok kat hutan tu ada. Busuk yang ni ada orang pula duduk dalam tak ada. Tak pernah tengok. Siap ada pintu, ada aircon, ada heater lagi dalam bilik kami. Kalau korang nak pergi Turki, ikut kita orang. Sebab kalau ikut orang lain, tak ada kami tu dia macam dia tak ada spice. Gitu. Ya Allah, tak ada. Kalau korang pergi Turki, datanglah dekat sini Kapadokia tu, tik kan. Kalau tak ada dengan kita orang pun, pi lah dengan siapa-siapa yang korang selesa, yang korang ada bajet tu, pi. Tengok. Itulah saya nak tanya diorang tu, tak ada orang nak jawab lagi. Saya nampak lah macam plastik tepi sampah. Saya macam rimah tau, rimah. View cantik, tapi tepi-tepi jalan tu sampah tau. Macam kami pergi Bosnia baru dulu kan. Saya tengok sampah tu aja, dia spoil tau. Dia spoilkan pemandangan saya husnuzon Sampah tu terbang di mana-mana, entah kan sini angin kuat kan. Lepas ni kami nak pergi kedai Malaysia. Kami cakap tadi, Amirul cakap dalam satu dish dalam RM30 boleh dengar lagi. Daripada aku punya jagung tadi kena RM25 tadi satu cup, halas. Sambung balik. Okey korang, penat lah cakap dengan Cap. Ni kita interview orang Arab, bukan Arab tu. Mak Sal tadi tanya orang Arab, orang Malaysia. My shattered dreams and broken heart are mending on the shelf. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feeling was gone. I give my best to you, nothing for me to do, but I've one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living life. I guess I'm down to my last cry. I was here, you were there. Guess we never could agree. While the sun shines on you, I need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone. Gotta get over you. Maggi goreng Jawa, jemput-jemput, tak jemput pun ada. Nanti tanya diorang kan nak makan apa kita ni kan. Dia tegur tu kat sini. Allah Akbar. Letak situ boleh? Kak Ina, Haji Jamal, Pak Ehsan, kami kat kedai Malaysia. Kalau kata nak order apa-apa, bagi tahu, kami tapaukan Saya ambil gambar menu hantar kat grup, okey? Bye. Ya, order. Baladonya, sambalnya, ayamnya saja bisa? Bisa. Okey, itu. Ya, lepas tu air apa? Pak. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Balu TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa.
got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a Dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I've moved on, you'll always be my baby. Never found the words to say. You're the one I think about each day. And I know no matter where life takes me to, a part of me will always be with you. Alhamdulillah, I tengah live. Korang. Alhamdulillah, kami dah sampai dekat hot air balloon hari ni. Hari ni dalam sejarah. Hari ni dalam sejarah. And action. Ulang balik. Alhamdulillah, hari ni kita dah sampai ke tempat hot air balloon Cappadocia. Kalau korang nak tahu, jalan dia tadi dah gelap gelita, lampu jalan tak ada. Lepas tu dia baginya off-road. Saya kat belakang dah standby, kalau jatuh nak position macam mana. Lepas tu tiba-tiba cab berhenti sebab dia tulis kat situ no entry. Sudah. Kereta pun tak ada, berhenti kat kita orang tanya, kat mana tempat? Kau tanya aku kat mana? Macam aku orang sini kan. So kita jalan-jalan until kita nampak yang ni macam dia ada api keluar tu kan. Terus ke sini, Masya Allah, jumpalah ni dikelilingi hot air balloon. Kalau tak silap harga dia dalam 1,500. Kita orang kaya boleh lah. Oh, winter. Sekarang winter lah. Sekarang winter 50% korang. Tapi tu pun tak mampu juga. Korang naik atas, turun bawah beku korang. Pukul 7 something, 7.20 pagi, 0 Celsius. Saya teruja gila-gila sebab selalu nampak dia dah terapung. Saya tak pernah lagi tengok hot air balloon dinaikkan macam mana, lepas tu dilepaskan macam mana. So di first time live saya nampak dan saya tunjuk dekat dalam video tadi. Siapa yang tengok saya awal-awal, Masya Allah, sangat cantik. Saya rasa macam tolong bergayut dekat situ. 17, 18, 19, 20 tingkat. Kalau korang ke Cappadocia, Turki ni, silalah cari tempat hot air balloon dilepaskan. Sunrise saja, so tak ada sunset. Sunrise dilepaskan seawal 5 pagi untuk orang datang sini naik, and then 2 jam terbang. Korang akan rasa berbaloi. Bagi yang tak pernah naik lah ya, and then korang akan nampak serata Cappadocia ni. Bentuk muka bumi dia, cakap pun tak betul. Masya Allah, cantik gila. Even semalam yang kita naik dekat atas tu pun dah cantik gila kan. Apatah lagi daripada hot air balloon. Cuma kita orang belum berkemampuan lagi untuk naik ke atas tu. InsyaAllah ada rezeki. Buat sekali lagi Turki, kita naik atas. Okay? Halas! Okay, sambung live. Ya Allah, Kap, selalu tengok kat dalam TV, YouTube, gambar kan. Bila nampak datang sendiri kat sini, Alhamdulillah, syukur, subhanallah. Ini experience yang tak dapat nak dibeli lah. Orang kata priceless. Kena datang sini, tak sia-sia bangun pagi, sejuk-sejuk, -2 ke -1, datang, Kedah naik motor, gelap-gelap, sampai mati enjin. Tak terucap dengan kata-kata lah, Kap. Tak boleh, tak tahu nak kata. Tak tahu nak cakap apa, Kap. Ini, terima kasih banyak-banyak. Kalau tidak, tak sampai sini ni. Cappadocia. Alhamdulillah sampai juga saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sangat bersyukur lah dapat sampai tempat ni. Cappadocia itself memang dah sangat amazing. Lepas tu diorang create activity balloon air, memang tambah double amazing lah. Dia macam kita berada di alam fantasi lah. Macam apa, Alice in Wonderland macam tu kan. Masuk tiba-tiba datang off-road, masuk sampai gelap, dah cerah. Memang balloon semua tengah kembang. Lepas tu pelan-pelan naik. Memang amazing lah. Rasa macam kita jadi budak-budak balik lah. Macam tu lah. Nice. Very nice. Thank you very much, Kap. Kak Gigi. Masya-Allah, alhamdulillah. Ya, gunung berapi yang membuatkan diorang jadi macam ni. Kita orang macam tadi, macam mana berjadi macam tunggul-tunggul macam tu kan. Lepas tu kepala dia tajam pula macam tu. Korang tengok macam mana diorang operate kan. Tak langgar pula kita kan. Sebelah ni je kan. Kalau dia langgar kepala, hilang dia tersangkut kat situ kepala. Apa? Bye. Run. Bye. Jauh sudah aku telah mengenal dirimu, engkau pun tahu itu. Ku rasakan ada satu asa kau pendam yang tak kau ungkap
kita. Lepaskanlah rasa saling curiga. Biarkanlah cinta antara kita. Lepaskanlah rasa saling curiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji. Okey, belakang. Goyang. Pagi-pagi makan macam ni kat rumah. Okey. Okey. Okey, nafas. Oh, nafas. Hop, satu tahan. Hop. Dua kail. Satu. Kenapa awak bisa turun pun? Okey, last. 1, 2, tahan. Sikit lagi. Sikit lagi. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me. 'Cause our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you, right next to you, next to you, right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Oh, if the world was ending, I'd wanna be next to you. Sangkut. Itu apa wire.
이젠 그럴 수 없다고 제발 그만하라고 나를 달래지 정말 잊어버리고 싶어 다신 볼 수 없다면 나를 잡고 있는 너의 모든 걸 내가 웃고 싶을 때마다 넌 나를 울어버리게 만드니까 어느 것 하나도 나의 뜻대로 넌 알 수 없게 만드는 걸 내가 보고 싶을 때마다 난 이렇게 무너져버리고 마니까 아무리 잊으려고 애를 써도 잊을 수 없게 하니까 정말 잊어버리고 싶어 다신 볼 수 없다면 나를 잡고 있는 너의 모든 걸 Alhamdulillah ada orang air mata kita. Lihat. Buka. Alah, dengarlah sikit. Tak tolong Pak Haji. Boleh. Ada orang sedih. Lihat. Air mata dah keluar. Masuk abuk. Kenapa sih? Sedih sangat. Cerita gelah sikit. Kita lah. Tukar. Oh, tu ni. Mana? Masuk. Ini pun nangis. Telefon. Okay. Alhamdulillah rezeki kat dorang dapat main turun salji. Salji baru nak turun. Apa? Dah lama nak turun tapi tengah turun ni. Tengok. Hari tu kat Romania kita tak dapat. Kita orang tak dapat nak naik ke gondola tu. So kali ni kita dapatlah berlari-larian salji. Tengok belakang tu dorang main salji. Kau adalah puisi hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kau sirnakan kabut kelabu di sabana pencarianku. Bagai embun pagi, kau lepaskan dahaga kemarau hati. Terciptalah irama cinta ini hanyalah untukmu. 41 tahun hidup. This is first time merasa snow. Saya pergi
Saya pergi macam-macam negara, cuba nak cari snow. Alhamdulillah dengan trip Peluk TV kali ini ke Turki yang memang epic. Dan kita dapat epic salji experience. First time Kat, tak pernah jumpa salji. Ini first time jumpa salji. Alhamdulillah, berbaloi ikut trip kali ni. Tak sangka nak jumpa salji. Sebab tadi cakap kat Siti, ingat ke Kat nak berhenti yang kat bukit-bukit jalan snow sikit-sikit. Rupanya Kat dah sampai sini. Allah, terharu sangat. Macam-macam dapat trip kali ni. Kapadokia, Velon, salji. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Kat. Seronok sangat. Sejuk ni gedi. Sikit emosi lah pasal first time dapat bila kita bawa motor ada snowflake. Rasa dia langsung mengingatkan dekat Romania waktu kita mula ride. Jadi kemarin Romania bezanya kita tak dapat puncak naik motor. Kali ini kita sampai dapat puncak dengan motornya sekali. Alhamdulillah, satu keberkahan untuk semualah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapat naik lah. Alhamdulillah bang. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang usiaku. Aku menginginkanmu lebih. Saya rasa pengalaman paling hebat lah yang saya pernah capai lah. Saya bawa motor sampai tempat salji. Masa Romania tu kita naik kabel car, tak aci lah. Ini saya rasa macam bila kap dah jeling gunung salji tu, saya kata aduh, mampus aku. Kali ni berapa besar. Saya rasa puncak lagi tinggi pun boleh begitu. Boleh layan tempat ni. Turki next trip, yes. Mak dia sebenarnya asal tempat sejuk je dia nak ikut lah. Romania pun dia nak pergi, tapi baru jatuh kan. Saya tak boleh nak mengelak lah. Kalau dia nak tu layan je lah kan. Alhamdulillah, nangis dah tadi. Terharu lah dapat salji naik motor. Peluk TV, mantap. Selepas 2 tahun tu memanglah definitely memang kita terfobia sangat kan. Sebab tak confident nak pergi dan tak berapa full sepenuhnya angkat tangan ni pun. Baru-baru ni memang sakit kaki lah pula. Mungkin faktor usia kan. Tapi yang ini berlaku kemudian, yang offer yang Cap nak buat ke Turki ni awal lagi. Masa fikir okeylah, Turki ni lain sikit negara Islam kita kan. Terus je bagi putusan, okey kita pergilah. Takut memang ada, takut kan. Tapi keberanian tu because rasanya lepas ni kita janganlah rasa confident sangat nak turun sendiri, naik sendiri. Totalinya harapkan Gigi, Cap dan geng-geng yang lain, kawan lain bantu. Biarlah kita buat bodoh je lah, kita duduk ke apa ke. Seronok yang teramatnya, walaupun rasanya dah 3 kali, tapi yang ini the best. Kita naik motor tu lain daripada yang kita pergi ikut tour biasa. Tour biasa memang dah set, okey sini. Tapi kat sini kita memang Cap tak bagi tahu kita orang kan, macam surprise. Itu yang seronoknya. Mau CS ni memang lain daripada yang dah kita pergi sebelum ni. Speechless. Terima kasih banyak. Oh, I cannot explain. Every time is the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I'll be lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take my chance for romance. Take my heart. I need it so. There's no time I ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you fight it. Listen to your heart. Sherry, Sherry. Tak jarang Haji laju macam tu. Jarang. Biasa dia gigi. Apa cerita? Mamat tu ada. Sedaplah sorok. Sorok kurang lah. Mak Haji tu dah batuk-batuk sejuk. Di manakah cinta sejati?
Handbag letak sini ya. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Terima kasih Abang Mirul dan Pak Haji. Dengan Haji Mirul semalam. Ini apa? Fast break forward. Cadet. Back night. Panjang umur, murah rezeki, tambah handsome, tambah ganteng. Tak, jangan tambah isteri ya. Tak payah. Kalau orang Arab, dia suka macam tu. Semoga dapat isteri kedua. Tak payah. Ini orang Arab kan? I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time, time for you to go out to the places you will be from. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is love in these waters, but I can't bring myself to swim, and I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me, baby. I had good intention and the highest love, but I know right now it probably doesn't even try. Kata dia happy sangat jumpa kita, datang kat sini tempat dia, dia terharu. Dia seronok tu, dia kata dapat terima orang luar, dia bertungkis lah tu. Jenuh juga orang makan datang duduk tangan sejuk, tak otak sel otak tak bersambung ya. Sini. Okay, jom. You know I'm a dreamer, but my heart
I had to run away high so I wouldn't come home low. And just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never feel like you're left all alone. Take me to your heart, feel me in your bones. With just one more night and I'm coming off this long and winding road. I'm on my way, I'm on my way. Home, sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way. I'm on my way. Home, sweet home. You know that I have seen too many romantic dreams up in lights and falling off the silver screen. Kaki dan kepala. Kepala apa? Kebau. Oh, kepala banah. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carried them with me today. Now as I lay me down to sleep, this I pray, that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow. Heavy hearted till you call my name, and it sounds like church bells or the whistle of a train on a summer evening. I'll run to meet you barefoot, barely breathing. As I lay me down to sleep, this I pray, that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. Now as I lay me down to sleep, this I pray, that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. It's not too near for me, like a flower I need the rain. Though it's not clear to me, every season has its change, and I will see you when the sun comes out again. As I lay me down to sleep, Brain freeze dekat luar tu, salji korang. Bertutup habis motor-motor jalan. Haji is here. Waalaikumsalam. Malaysia. Sit here. Kami dihadiahkan turunnya salji. First time saya tengok snowflake tu, saya tak ada nampak betul-betul. And then dia datang tu banyak gila. Aunty Cap berhenti untuk kita orang enjoy main salji tu. Takut licin pun ya, excited tengok salji tu pun ya. Bila nampak awan tu macam nak hujan, rupanya turunnya salji. Tangan beku jangan cakap lah. -6. Dada sakit gila. Lepas tu nak cari pam-pam pula dalam tong. Masya Allah. Satu perjalanan yang menarik sebenarnya. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk kembali ke Istanbul dengan
selamat, insyaAllah. Serahkan motor untuk esok. Rasa bersalah sangatlah, kesian Pak Gendut. Kita orang pergi bila parking, Pak Gendut mana? Lepas tu saya dah panik. Saya terus cross jalan, nampak Pak Gendut dekat traffic light. Dan ada nampak satu orang ni macam tengah borak dengan Pak Gendut. Saya ingatkan dia tanya Pak Gendut something lah kan. Rupanya Pak Gendut terjatuh. Bukan terjatuh apa, dia macam jejak tak betul, maybe licin ais tu kan. Tapi tak seronok ni sebab dia sorang kat situ. Kita minta maaf lah dengan Pak Gendut ya. Minta maaf yang banyak-banyak ya Pak ya. Tapi dia happy. Dia happy je okey lah tu. Dan kita enjoy Istanbul. Khalas. Alhamdulillah, unlock lagi satu wishlist menunggang dalam salji. Tak berlebihan, tak berkurang sangat. Cukup untuk kita merasai nikmat ciptaan Allah. Snowflake makin lama makin tebal, makin tebal. Alhamdulillah. Tak ada gambaran kalimat yang sesuai untuk menggambarkan perasaannya. Kerana beda orang kan beda. Jadi hari ini perfect. Setinggi-tinggi penghargaan buat Abang Kapitan dengan Kak Gigi yang telah membantu merealisasikan. Speechless lah bang. Wishlist jugalah. Jatuh di tanah orang. Lebih sakit-sakit jatuh motor bang. Sakit lagi jatuh hati bang. Hari ini pengalaman cukup berharga. Selalu kalau kat Malaysia tu ride dalam hujan je. Ya Allah Cap, tak tahu nak kata apa dah. Ingat ke semalam tu dah kira dah habislah salji tu. Hari ni rupanya jumpa lagi salji. Turun pula tu, bukannya sikit, banyak pula tu. Ya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillah, sukan nak dilupakan. Seronok sangat. Alhamdulillah. Berdek-dek, snow akan turun ni dia kata. Tidur kan lagi baik kata. Dia pun tak tahu Malaysia kat mana. Allah, hari ni punya paling istimewa lah. Saya rasa takkan jumpa lagi kot. Europe lah, pergi Romania lah, UK lah. Tapi ni kali kan, anak saya benda gambar saya hantar semua, diam semua. Keluar yang snow watch tu, best juga. Terus dia orang ni, kami dah macam pedak lah. Tak payahlah update kat dia orang. Dia orang bukan tengok pun, tak ada respon. Alah, yang ini, bestnya. Walaupun namanya Turki saja, tak ada konak-konak baring apa. Tetapi the view, the weather, Allahu Akbar. Mantap kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Pengalaman hari ini override pengalaman yang semalam, which is pengalaman semalam override yang semalam. Tiap hari tu pengalaman dia berbeza. Memang kita tak expect. Element of surprise Cap buat memang jadi lah. Memang hebat lah. Memang pun kuasa Allah juga sebenarnya kan. Kuasa Allah yang bagi kita rezeki, dapat menikmati dia punya kekuasaan dia. Saya rasa muhasabah diri kita lah. So kalau kita niat tu baik, insyaAllah jalanan kita semua okey. Dia tak corner, dia lurus, jalan dia cantik. Kereta pun tak tahu sebab apa orang cuti ke memang orang tak berjalan kot waktu winter kan. Memang orang pelik kan kita. Apa, Mentari duk Ufuk Timur tu memang ada lah. Memang luas, sangat luas. Memang terpaksa jakun lah. Memang terpaksa jakun untuk terima snow yang sangat lebat. Memang hebat, masya-Allah. Rakyat di sini sangat-sangat beramah dan sangat-sangat menghargai pelancong atau orang luar datang tempat dia. Memang amazing lah, memang amazing. Dan dapat tea free tu memang senang-senang lah. Especially bila dia tahu kita dari Malaysia dan kita adalah orang Muslim. Memang number one lah dia orang punya prioritas. Alhamdulillah lah, tu semua rezeki. Semua elemen yang ada dalam ride kat dunia ni maksudnya ada kat sini. Sangat seronok, masya-Allah. Alhamdulillah, amazing. Thank you Cap. Nampak menarik lah. Sebab depan-depan dah dia. Tak ada Cap Kalau tengok orang yang terboleh kau pun. Uyu. Sejuk. Bikin. Jaga. Ini boleh start tak boleh start esok ni? Boleh. Apa ni? Terima kasih Abang Pit. Terima kasih Abang Pit. Sama-sama. Tesyukur Edrum. Sehat semuanya. Tesyukur Edrum. Salah. Apa tu? Tesyukur Edrum. Abang, tesyukur Edrum. Sama-sama. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Inilah dia ya, serbuk garam yang kita cakap tadi tu untuk masak malam sekarang. Best tau. Lembut je, halus je. Nampak? Betul. Nampak? Dia memang kena cuci tu sikit. Dia macam, nampak? Nampak? Nampak kedalaman dia? Lembut kan? Lembut, seronok. Tengok Ni. Morning. Tidur cukup ke? Tidur seperti biasa cukup. Alhamdulillah. Selesa. Tu meeting lagi? Tak, ni family.
Oh, family. Okay. Jom breakfast. Tadi ramai grup yang Malaysia tu dia orang nak pergi ke Kapadokia. Ada another group balik ke Istanbul from Kapadokia. Oh, ya ke? Ada 2 grup malam kan? I see. Baik. So, selamat menyambut kereta. Amin. Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip. Semua merasa sepenuh hati ada di sana. Dari mata yang selalu berkedip-kedip, terlalu senang, terlanjur sayang. Harus aku katakan. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Assalamualaikum. Kami lagi 18 kilo je nak hantar motor Malang Berbau. Pak Ehsan telah tergolek dapat ais yang betul-betul, dan kebetulan ada satu pickup van berhenti break emergency pasal Pak Ehsan dah jatuh, dan akibat tadi dia berhenti tu, kereta ni dia telah melanggar kereta yang emergency brake tadi. So sekarang ni tengah buat report. Alhamdulillah Kak Ehsan tak apa-apa.
Thanks to Amirul. Tanpa Amirul, habislah kita. Nasib baik ada Amirul. Thank you Amirul. Okey. Kita kumpul. Ya. Masih bang. Selamat Allah, merah muka. Tak apa, tenang. Nanti kita cerita. Tanya. Thank you, Kak. Sebenarnya masih berdebar lagi. Tadi masa kita orang sampai di jalan yang suddenly ais turun, sebelum tu dah banyak kereta accident kan, sebab licin sekali. Haji di depan, Pak Ihsan di depan saya. Kami di lane yang ketiga tu. Mungkin Pak Ihsan dia terslide dan terskid. So, motor dia jatuh, kereta belakang berhenti. But unfortunately, kereta belakang tu tak sempat berhenti. So, kereta belakang tu hantam kereta yang belakang Pak Ihsan tu. Haji dia depan 20 meter depan saya. So, dia pun berhenti di tengah jalan. Kita orang pening lah. So, seluruh trafik memang jam lah lepas tu. Tapi yang Malaysia Indonesia Alhamdulillah, semua orang macam faham lah keadaan yang suddenly salji yang berais tu memang banyak accident ya. So, dia orang tak ada marah, tak ada apa semua. Just in 5 minutes, polis dah sampai. First kali soalan dia, Pak Ihsan, okey tak? You need hospital? Masa orang yang kena langgar tu, dia pun terangan tu dekat polis tu. So, dia suruh kami tolak motor ke tepi. Saya tolak salah satu. Datang plower tu memang bersihkan jalan tu balik. Sebab kita orang masa tu fikir juga macam mana nak teruskan ni. Jalan memang ais macam ni lah. Tapi memang kita orang tolak lah. Tak berani kan. Sikit je pun dah slide lah. Yalah, siapa pergi naik motor kat Mesir Salji kan. Sebelum Pak Ihsan jatuh tu, kan Cap dah mencelah-celah cari jalan cantik. Saya pun nak ikut lah. Waktu tiba-tiba Pak Ihsan potong saya. Dia potong kiri, atas ais. Saya nampak lah dia. Aduh, ya Allah. Aku nak buat apa lagi? Aku duduk tengah-tengah tu. Diam je dah. Kaki dah cendi. Saya dah tengah-tengah betul. Kali Miro datang. Haji, kena letak tepi. Gila kau, mana tepi? Sebab tepi tu ais. Tungki ni dia bagi semua. Selamat sampai. Thank you. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Mungkin dia depan tak perlu. Grand Bazaar. Grand Bazaar? Yes, Grand Bazaar. Mana? 373? Tak, dia macam thanks. Kita pakai topi Turki ya? Turki tu. Turki Kan? Mesti Pak Gendut. Okey, bangun. Bangun. Pak Ihsan. Bangun. Bangun. Lalu tu. Pula. Sujud syukur lah ini. Sujud syukur. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Pak Jamal. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan. Amin. Dan tak jatuh lagi. Amin. Jangan naik bas pun jatuh kan? Jodoh tak ada pun. Ada ditemukan jodoh dengan orang Pakistan. Turki. Jangan jatuh lagi. Tapi kalau jatuh hati boleh. Bukan. Tapi kata Patani. Dia nak Patani. Jom Patani. Jom. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all of the color in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, oh bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, oh bright, sunshiny day. Yes, I can make it now.
Hadi sigara içmeye çıkıyorsun. Yasak zaten, ona bir şey değil. Kaulah gadis idaman hatiku, takkan ku persiakan. Oh. Kan ku renangi lautan asmara, walaupun bergelora. Kan ku curah padamu, kan ku curah padamu. Siapa pemain-main di ruang hatiku, ingin aku dekatinya. Tidak kuduga wajah yang selama ini ku pendamkan, kaulah gadis pilihanku. Hanya kau gadis pilihan hatiku sayang, tiada dua atau tiga. Kaulah gadis idaman hatiku, takkan ku persiakan. Alhamdulillah, hari ni kami jalan-jalan di sekitar Istanbul. So dekat Istanbul ni diorang cakap kalau tak pergi Grand Plaza tak sah. Jadi kami pun bawa lah mutawif, suruh mutawif halakan kita orang. Beli kad ni, so korang boleh naik apa-apa je public transport kecuali teksi lah ya. Contoh macam bas ke, tram ke. Kad ni pula boleh mati pun boleh pas dekat kawan kita. Cuma kami tak dapat lagi ke Hurrem Sultan punya masjid. Dekat situ saya dengar diorang serve makanan untuk gelandangan. Dari dulu sampai sekarang. Tak apalah keadaan cuaca dan keadaan Mak Haji nak jalan kesian. Next time kalau kami ke Turki, insyaAllah kita explore ke sana dan kita nak naik boat. InsyaAllah next trip kita pergi. Halas. Rama, 7 kişilik masa hazırla. Terima kasih Bang Pit. Terima kasih Bang Pit. Dimudahkan rezeki, pendekatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Gadisku, tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Ku mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. IGTV working now. Sila welcome to dah boleh bercakap belum? Belum rekod lagi. Kita kena buat 2 kali nanti. Welcome to Haji. Belum. Saya cakap dengan TV nampak dah. Dah belum. Tekan tengok. Kamera je tak mau naik tu. Fail lah. Kamera sejuk kot. Saya tekan record dia tak mau. Dia kena hujan. Ini made in China ke? Made in Siam. Haji double click toggle tu, double click. Okey. Dah. Tadi rupanya mana kameranya di bawah itu? Okey. Assalamualaikum. Haji kameranya dekat mana? Ada. Itu dah rekod tu? Dah rekod dah. Okey. Selamat datang ke Haji TV. Yes. Dengan Mak Haji TV. Okey, alhamdulillah.
kita telah selesai trip ke Turki. Lepas ni sambung ke Kazakhstan ni? Yes. Tidak. Kita akan menuju ke airport dengan 2 buah kereta. Kashmir, Kazakhstan pula. AJTV akan ke Kashmir. Dia akan beli itu. Menyambung sejuk. Menyambung sejuk dia akan beli. So soalannya rakyat Malaysia nak tahu ni. Video-video ni semua ada dekat mana? Dekat AJTV di rumah Haji. Di rumah Haji. Di rumah. Kadang-kadang bila sampai rumah dia korap. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun ni turun ke bar. Pak, baca ni Pak. ACXCZ. Maksudnya? Waktu pukau, waktu puluh. Aci, seksi dan lazat. Dah tua pun bodoh. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Inilah duniaku, impi damai di sisimu. Inilah bebasku bersamamu yang